Assalamualaikum, gomok di siko. Ini carburetor. Sebelum tu jangan lupa subscribe. Tak nak komen tak apa, tak nak share pun tak apa, yang penting subscribe. Subscribe tu free, gratis guys. Aduh yai. Okey. Hari ni kita ada carburetor V100. V100 ni semalam problem. Aku ingat dia punya kabel sangkut kan. Dia tak pulas pun dia berjalan. Tu lah masalah betul. Aku cek, aku dah buka handle semua, aku cek dengan bersusah payah ni. Merangkap, Batman, Superman semua aku buat. Baring-baring, nyarap kan. Tapi yang depan tu kabel okey. Bila aku cek carburetor, aku nampak throttle-nya. Aku tak nampak throttle macam gini lah. Ternaik throttle-nya. Aku pun pening lah. Buka dengan selit-selit dengan dalam tangan besar. Tempat ruang dah tak ada kan, kecil kan. Okey, aku dah dapat punca dia apa. Nanti aku tunjuk apa punca dia, kenapa dia boleh ternaik kan. Ni aku nak cuci. Tengok kotor betul ni. Lagi satu aku dapat detect masa aku pakai selama ni, lubang skru angin ni tak adjust, tutup. Wah, memang minyaknya nyot lah. Memang tak jadi apa lah. Okey, kita try buka ni dulu lah. Kita buka carburetor ni. Tengok kotor gak ni, boleh tahan gak ni. Ni apa benda, aku rasa auto choke kat ni. Ada wire kan, agaknya. Tadi aku dah buka agak ni. Tak apa, nanti kita buka balik. Okey, jom kita sambung buka. Okey, kita buka dulu lah. Tapi ada holik pula dia. Adjust sikit. Okey, macam mana tu. Kita buka ni auto choke dulu. Tu aku rasa auto choke lah benda ni. Pasal ni macam tak ada choke. Lagi satu, aku tak tahu benda ni apa. Memang dah tak ada lah, dah tak pakai lah. Aduh ay, tak apa lah. Mana siapa-siapa yang tahu benda ni untuk apa, boleh komen lah. Apa benda kan, penting tak penting benda tu. Tapi setakat ni motor bergerak lah, boleh jalan. Cuma semalam dah settle buat apa, puli belakang, tukar one set puli belakang tu dengan depan. Tukar apa tu, apa namanya, alamak aku lupa pula. Roller. Aku pakai semua standard. Tengok macam mana. Pakai Namiji. Agak kalau tak sedap nanti mungkin nak kena tak tukar roller, aku kurangkan roller kot. Tengok macam mana gaya dia. Okey, sekarang ni bukan belah atas ni, aku first time ni tengok benda-benda macam ni. Dunia-duniawi ni kan. Throttle macam tu. Tarik sini, throttle naik. Nanti aku tunjuk punca dia apa. Dekat area sini kat ni punca dia ni. Nasib baik boleh detect. Buka skru pun lambat ni benda. Sangkut. Patut lah. Ketat pakai ni skru ni. Okey, ni punca dia. Okey. Kalau korang tengok sini ada spring. Spring ni dia macam ni dah. Tengok dia dah masuk macam itu je. Jadi benda ni dia dah tak tarik tau. Dari sini pun throttle tu naik. Throttle tu naik je. Masa kat sini. Masa aku tarik sini pun throttle pun naik je. Dia tak, dia masa apa, dia sangkut tu dia tak ada. Patutnya ketat. Kau nak tarik ni pun ketat kan. Ada spring ni. Spring ni dia tak sangkut kat sini. Tu punca dia. Dia terlepas daripada landasan dia. Ini mesti ajaran sesat ni semua. Okey, yang ni kena slow-slow. Aku pun tak apa pandai benda ni kan. Pelan-pelan. Ada spring-spring ni masalah. Takut terlepas. Tapi boleh je buka. Nak kena ingat lah throttle yang ini. Waduh, seram lah benda-benda ni. Tak boleh tak ada minyak. Okay, ni throttle dia. Throttle dia macam mana kan aku salah pusing. Dia ada klip. Macam tak ada klip, babuk pun dalam ni. Boleh adjust dia punya. Dia punya apa, jarum. Tak apa, biar macam ni je. Okay, kita buka bawah pula. Dah. Kau menggigil, tangan patah tak baik lagi ni. Cuaca macam nak hujan pula. Lighting tak cun. Okay, minta kawasan adik-beradik dia ni. Ini pun adik-beradik dia ni. Ni skru aku tak kat sini. Auto choke tak, dekat auto choke. Ni skru apa tadi? Siko. Okay. Bila dah buka tu jangan lupa biasa Melayu dah lupa. Minyak. Okey, macam ni dalam dia. Dalam ni macam biasa je. Main jet pilot. Main jet macam sama ngaji.
Aku tak tahu lah kalau ni korek sikit function tak. Pasal bila tarik habis, throttle dia dah ngam-ngam dengan landasan ni. Takkan nak kena potong throttle. Bajiran nak buat benda tu. Tak payah buat. Bang, ambilkan sekejap lah pipih. Buka ni. Pipih besar. Apa? Kuning? Mentah? Okay, dia punya jet. Kita tengok kedudukan dia. Tengok macam tu. Oh, jetnya tak susah tanggal. Oh, boleh. Tekan macam ni. Kena ingat. Mana? Pipih ni. Kat main jet kita ni. Aku tak tahu main jet berapa ni. Tak check. 52.5. Pilih apa lagi hujung. Oh, hilang terus lah. Gila ah. Hilang terus ke? Oh, ada 62 ke 52 ni? .5 hujungnya 8. Oh, gila ni. Oh, sumbat lah baik. Kecil tu ni. Sekejap, tak apa, nanti kita try korek dia punya guna dawai tu. Kecil tu ni. Tak apa. Kita adjust. Yang ni aku rasa tak payah buka kot. Yang ni semua malah buka. Tak payah buka boleh. Okay, kita boleh cuci lah. Kita cuci rumah dia ni. Surat khabar lama. Mari. Okay. Ni, aku lupa lah satu benda. Ini skru angin dia. Skru angin dia bersepah. Tadi aku check bendanya tutup habis kan. Yang aku rasa motor tak power. Tak ngam. Kecil gila benda ni kan. Aduh. Kecil ni. Okay, dalamnya dekat kerak lah. Apa cepatnya? Apa kotor gila tengok lah. Macam mana lah boleh sampai macam ni. Pasal tempat ni sempit. Nak buka pasang malah kan. Macam ni jadi buka gerak lah. Okey. Ini mana lubang-lubang yang anu ni. Kita boleh selokkan dia kan. Semua berlumut kan. Lubang angin ni. Lubang kereta ni. Mana apa? Ada abuk tu baik. Bahagian cok ni. Cok ni tak faham lah macam mana. Ni lah. Yang ini bahagian ni ada lubang ke? Di mana lubang ni? Pas sini. Tak ada pula lubang ni. Okey, tak apa, kita gosok mana yang ada lubang. Lubang minyak ni. Okey, lagi sikit. Okey, kita lagi. Sampai dah bersih. Oh, aku lupa lah satu skru. Skru timing. Kan kotoran-kotoran ni lekat dulu kan. Oh, ini nak pasang balik aku benda ni. Ada spring ni. Mana tadi lubang? Oh, tu. Ada spring tak nak keluar bawah. Tak nak keluar spring dia. Keluar ni cuci buat nampak lawak je. Kalau nak nampak benda tu kan. Okay. Ni aku rasa dah boleh tembak angin sikit lah.
Okey, ni dah. Aku dah apa? Tembak angin, lubang-lubang semua dah tembak angin. InsyaAllah lah bersih. Okey, ni yang ni kita tak tepi dulu. Tepi dulu. Kita sambung mangkuk dia ni. Main jet dengan skru. Ni lah kadarnya, tak kotor sangat. Hujan. Okey, yang ni tadi kita tengok macam sumpukan. Ni pula. Kita try cucuk lah. Pakai apa? Tapi macam memang lubang dia kecil lah aku rasa. Kita tembak. Okey, dia punya lubang memang kecil. Kalau korang nampak lubang memang kecil, tapi tak tersumbat dah. Okey, tak apa. Ni pilot dia ni saiz tak nampak dah ha. Berapa 22.5. Main jet 62.5. Ini aku rasa original lagi ni. Kan? Pilot 22.5. Main jet 62.5. Nanti kan kalau aku lupa aku boleh tengok video ni balik. Tahu nak setting up sikit kan. Tapi aku rasa kalau yang Masport, dia punya pilot, main jet dia dah 100 lah. Okay, ni skru angin. Dia ada lubang ke? Aku rasa macam tak ada. Oh, ada lubang lah skru angin ni. Okay. Tadi ni. Okay. Yang barang kecil-kecil ni aku rasa dah cukup. Cuci yang barang dalam. Ni barang untuk total dia. Total sini kot kita cuci. Hai, apa bang kali? Minyak api lah. Ni pilot ni lubang-lubang ni aku lupa pula nak cucuk. Oh, ada lubang ni. Nampak korang nampak tak? Lubang ni ada. Tak tahu nampak ke tak dekat. Tak nampak lah. Pening lah. Okay, dia punya jet ni. Tembak minyak sikit. Tembak angin. Okey, ni semua dah siap cuci. Nanti aku pasang lah. Okey, jom kita pasang. Pasang benda ni. Nanti kita nak try pasang ke motor. Kita test run. Tapi sekarang hujan. Tunggu hujan reda. Kita test run. Okey tak okey benda ni. Okey, jangan lupa subscribe, komen, share.